1 April 1946, Penubuhan Malayan Union. Pada hari ini dalam tahun 1946, Malayan Union secara rasmi ditubuhkan bagi menggantikan pentadbiran tentera British, British Military Administration (BMA) dalam satu majlis di bangunan kerajaan Kuala Lumpur. Pada majlis ini, Sir Edward Gen dilantik sebagai Gubernur pertama Malayan Union. Orang Melayu tidak bersetuju dengan cara Sir Harold MacMichael selaku wakil kerajaan British mendapatkan persetujuan daripada Raja-Raja Melayu dan intipati Perlembagaan Malayan Union yang dilihat boleh memudaratkan orang Melayu. Antara perkara yang sangat ditentang adalah pengurangan kuasa Raja-Raja Melayu dan pengaplikasian kerakyatan secara jus soli. Malayan Union menggabungkan 9 buah negeri Melayu termasuklah Pulau Pinang dan Melaka dalam satu unit pentadbiran. Kesatuan ini diketuai oleh seorang Gubernur British yang berpusat di Singapura.